الآن سننظر إلى أدوات الاستفهام. أدوات الاستفهام. أدوات الاستفهام بمعنى kata tanya. Kata-kata tanya. Adawat di sini jamak. Dijamak ataupun kata gandaan bagi perkataan ada. Okey, ada satu kata tanya. Ada istifham satu kata tanya. Adawat kata-kata tanya. Baik, di sini kita ada 14 kata tanya yang kita akan belajar. Kita akan tengok satu persatu insya-Allah. Awalan, ma. Ma. Ma bermakna apakah? Baik, ma bermakna apakah? Contohnya, ma ismuka? Apa nama kamu? Okay, ma di sini apakah dan selepasnya ada kata nama atau kita panggil isim atau noun, kata nama. Selepas ma ada kata nama. Contoh ma ismuka ataupun ma hiwayatuka. Okay, hiwayah di sini kata nama. Atau ma unwanuka, apakah alamat kamu? Jadi selepas ma ada isim. Kemudian kedua kita ada madha. Madha. Madha juga bermaksud apakah, tetapi selepas madha kita ada fi'il atau kata kerja. Mathalan, madha taf'al? Apa yang awak buat? Ataupun madha tadrus? Apa yang awak belajar? Atau madha tadrusin? Okay, selepas madha ada kata kerja. Walaupun ma dan madha kedua-duanya bermaksud apakah, tapi kita kena tengok perkataan apa yang datang selepasnya. Okey. So kalau kita nak sebut atau kita nak tanyakan kata nama, maka gunakan ma. Kalau nak tanyakan kata kerja atau perbuatan, gunakan madha. Baik. Yang ketiga kita ada kata tanya aina. Aina bermakna di manakah? Aina di manakah? Masalan, aina baituka? Di manakah rumah kamu? Okay, jadi aina ni kita gunakan untuk tanyakan tempat. Kita gunakan aina untuk tanyakan tempat. Okay, dan kalau kamu diminta untuk berikan soalan, okay, dan jawapan tu berikan tempat atau di highlight pada tempat, contoh al-ab fi al-masjid. Ayah di masjid. Okey. Di highlight pada fil masjid. Maka soalan atau kata tanya yang kamu perlu bagi ialah aina. Soalan penunjukan jadi aina al-ab? Di manakah ayah? Al-ab fil masjid. Ayah di masjid. Thumma limadha? Kenapa? Mengapa? Untuk apa? Okey, contoh. Limadha anti masrurah? Kenapa kamu gembira? Kenapa kamu gembira? Okey, so jawapan untuk limadha ada li'anna. Okey, yang menunjukkan maksud kerana. Li'anna ataupun li, untuk. Okey, jadi kalau di bahagian jawapan tu, bahagian jawapan yang digariskan itu ada li'anna apa-apa-apa ataupun li apa-apa-apa, maka soalan dia akan jadi limadha? Mengapa? Kenapa? Untuk apa? Okey, misal limadha anti masrura? Lianna ummi qadima min Sabah. Contoh. Okey. Kemudian kam. Kam bermakna berapakah? Okey. So kam di sini kita gunakan untuk tanya bilangan. Masalan, kam umruka? Berapakah umur kamu? Berapakah umur kamu? Atau kam at-tullab fi hadzal fasli? Berapakah pelajar di dalam kelas ini? Jadi kita gunakan kam untuk tanya bilangan. Kemudian kita ada become. Okey, so dia tambah be pada kam.
Di sini kita gunakan untuk tanya harga. Masalan, bikam al-qalam, berapakah harga pen itu? Berapakah harga pen itu? Jadi beza kam dan bikam. Kalau untuk tanyakan bilangan, kamu gunakan kam. Kalau untuk tanyakan harga, kamu gunakan bikam. Dan yang ketujuh, kita ada kata tanya kaifa, bagaimanakah. Kaifa, bagaimanakah. Okey, masalan, kaifa sihatuha, bagaimanakah kesihatannya. Bagaimanakah kesihatannya. Okay, so kita gunakan kaifa untuk tanyakan keadaan. So kalau dia bagi jawapan atau digariskan pada keadaan, okay, masalan jayidah, baik, ataupun jamilah, cantik, ataupun kabir atau kabirah. Okay, ini merupakan perkataan menunjukkan keadaan. Maka kamu gunakan kata tanya kaifa. Okey, jadi soalan akan jadi kaifa. Seterusnya, kita ada kata tanya hal. Hal bermakna bagaimanakah. Hal bagaimanakah. Masalan, hal anta talib, adakah kamu seorang pelajar? Okey, jadi hal jawapan dia ada dua. Okey, sama ada na'am, ya, atau la, tidak. Jadi kalau di highlight pada na'am ataupun la, soalan dia akan jadi hal, adakah. Kemudian kita ada kata tanya man. Man siapakah? Okey, masalan man hiya. Man hiya, siapakah dia? Man anta, siapakah kamu? Okey, so kalau man, jawapan dia akan jadi orang. Okey, sama ada nama orang atau apa-apa kata nama yang menunjukkan pada orang. Okey. Contoh, man fi al-fasli, siapa dalam kelas itu? At-talib fi al-fasli, seorang pelajar dalam kelas. Okey. Kemudian kita ada mata. Mata bermakna bilakah. Okey, jadi kita gunakan mata untuk tanyakan waktu. Masalan, mata tadrus, bilakah kamu belajar? Bilakah kamu belajar? Okey, masalan, adrusu fil lail, saya belajar pada waktu malam. Saya belajar pada waktu malam. Okey. Jadi kalau dia highlight pada waktu, okey, tak kisahlah masa, jam, hari, apa-apa yang menunjukkan waktu, maka soalannya akan jadi mata, bilakah. Kemudian kita ada soalan ma'aman. Ma'aman bersama siapakah? Bersama siapa? Masalan, ma'aman tadrusin, bersama siapa kamu belajar? Okey, jadi jawapan dia akan ada ma'a dan bersama siapa. Masalan, ada rusu, saya belajar ma'a sadiqati, saya belajar bersama kawan saya. So ada ma'a dan juga orang. Okey, kata nama. Maka soalan akan jadi ma'aman, bersama siapakah. Seterusnya kita ada min ayyi, dari manakah. Okey, min ayyi, min aina juga bermaksud di manakah, tetapi min ayyi ni soalan dia lebih khusus. Min aina soalan dia umum. Okey, contoh. Anti min ayyi jami'ah, kamu dari universiti mana? Okey, kita bukan saya tanya kamu dari mana, kita tanya lagi kamu dari universiti mana. Au anti min ayyi kulliyah, kamu dari fakulti apa? Au anta min ayyi balad, kamu dari negara mana? Okey, jadi soalan lebih khusus. Manakala min aina, dari manakah, dia lebih umum. Contoh, min aina anta qadim, kamu datang dari mana? Okey, so kat sini dia bebas nak sebutkan apa-apa tempat. Tayyib. So min ayyi lebih khusus, min aina soalannya lebih umum.
Kemudian yang terakhir kita ada soalan ila aina, ke manakah. Okey, ila aina, ke manakah. Masalan, ila aina tadhhab, ke manakah kamu pergi? Ke manakah kamu pergi? Okey, so jawapan dia akan ada ila dan juga tempat. Okey, masalan, adhabu ila al-fasl. Saya pergi ke kelas. Okey. So dia highlight pada ila al-fasl ni jawapan dia. Maka soalan dia akan jadi ila aina, ke manakah. Baiklah, seterusnya kita akan tengok contoh bentuk soalan. Kita dalam written test kamu, soalan akan jadi akmil al-hiwar, lengkapkan perbualan. Okey, di mana kamu akan diminta untuk berikan soalan berdasarkan jawapan yang diberikan ataupun berikan jawapan berdasarkan soalan yang diberikan. Baik, kita akan tengok satu persatu. Yang pertama, berikan soalan. Okey. Jadi dia akan highlightkan satu bahagian. Okey, masalan, bait sadiqi fi Shah Alam. Rumah kawan saya di Shah Alam. So bila dia highlight tempat di Shah Alam, maka soalannya ialah aina. Nam ahsantum. Aina, di manakah. Okey, tapi tak habis lagi. Kita kena lengkapkan soalan ni. Okey. Jadi aina, bait, ambil balik bait, rumah. Sadiqi, di sini kena tukarkan. Okey, sebab di sini kita nak buat dialog dan bukan monolog. Okey. Sadiqi, kawan saya. Soalan akan jadi di manakah rumah kawan kamu. Okey, kawan kamu. So kamu di sini boleh jadi lelaki ataupun perempuan. Jadi aina bait sadiquka ataupun sadiquki. Atau di sini jadi baris bawah, bait sadiqika auki. Okey, baris ni tak penting. Okey, yang penting kamu letakkan baris di sini. Okey, aina bait sadiqika atau aina bait sadiqiki. Okey, kamu tulis jawapan macam ni baru dapat 2 markah. Okey, macam mana? So, kata tanya yang betul, berikan kata tanya yang betul, kamu dapat 1 markah. Kemudian kamu tukarkan ia tadi kepada ka ataupun ki, 0.5 markah. Kemudian kamu ambil balik apa pelengkap jawapan tadi, lagi 0.5 markah. Okey, so baru boleh dapat 2 markah. Okey, seterusnya berikan jawapan. Untuk soalan berikan jawapan, kamu kena tengok betul-betul apakah kata tanya yang diberikan di sini. Okay, jadi kat sini kita ada hal. Hal anta muhadir? Adakah kamu seorang pensyarah? So, jawapan untuk hal hanya na'am ataupun la. Okey, masalah kita jawab na'am. Na'am. Anta kat sini perlu tukar kepada ana. Okey, tak boleh tulis balik anta. Okey, kat sini kita nak buat dialog. Na'am, ana muhadir. Ya, saya seorang pensyarah. Kan nak buat tidak, kamu kena berikan jawapan yang berbeza. Contoh, la, ana talib. Tidak, saya seorang pelajar. Okey. Okey, ini baru jadi jawapan yang lengkap. Jadi, di sini, kamu berikan jawapan na'am ataupun la, 1 markah. Okey, jawapan kepada soalan tadi. Kemudian anta, tukarkan kepada ana, dapat lagi 0.5 markah. Dan ambil balik soalan tadi, anta muhadir, ataupun jawapan yang kamu berikan tadi 0.5 markah. Okey, di sini baru boleh dapat 2 markah. Okey, jadi kena perhatikan
kata tanya yang diberikan, bagi soalan berikan jawapan, dan kena tengok poin apa yang dia highlightkan bagi soalan berikan soalan.